Selamat datang kepada semua penonton di channel Motoralps. Jadi kawan-kawan, hari ini kami bawakan kepada anda satu video yang baru dan sangat menarik, di mana kita akan membincangkan tentang Toyota Camry TRD 2025. Jika anda memang peminat sedan yang berkuasa, bergaya dan sporty, video ini memang khas untuk anda. Jadi, jangan lupa subscribe channel Motoralps terlebih dahulu, tekan like pada video ini dan tekan juga butang loceng supaya anda tidak terlepas video-video menarik tentang kereta yang akan datang. Kawan-kawan, Toyota Camry 2025 hadir dengan reka bentuk yang lebih segar, teknologi moden dan sistem rangkaian kuasa hibrid yang menarik. Camry generasi baharu ini memberikan penampilan yang lebih sporty dan premium berbanding model sebelumnya. Namun, satu perkara penting yang perlu diketahui ialah Camry generasi baharu memberi fokus yang besar kepada sistem hibrid. Jadi, jika anda sedang mencari model Camry TRD rasmi untuk tahun 2025, anda perlu menyemak spesifikasi dan ketersediaan mengikut pasaran masing-masing. Dari segi reka bentuk luaran, Camry baharu kelihatan jauh lebih agresif dan moden. Bahagian hadapan menampilkan lampu utama yang tajam, reka bentuk grill yang berani dan bumper dengan gaya sporty. Dari sisi, bentuk badannya kelihatan lebih kemas dan aerodinamik, manakala bahagian belakang pula dilengkapi lampu LED moden serta garisan badan yang menarik. Secara keseluruhan, Camry kini kelihatan lebih dinamik dan tidak lagi sekadar sebuah sedan keluarga biasa. Apabila kita bercakap tentang gaya TRD, elemen seperti rim sporty, reka bentuk badan yang agresif dan sentuhan berinspirasikan prestasi boleh menjadikan Camry kelihatan lebih menarik. Nama TRD sendiri sangat sinonim dengan Toyota dan sering dikaitkan dengan prestasi, gaya sporty serta inspirasi daripada dunia perlumbaan. Sebab itulah nama TRD sentiasa mempunyai tarikan tersendiri dalam kalangan peminat Toyota. Masuk ke bahagian kabin, Toyota Camry 2025 menawarkan ruang dalaman yang moden dan selesa. Susunan papan pemuka kelihatan kemas dan berorientasikan kepada pemandu. Paparan digital yang besar serta sistem infotainment moden memberikan suasana berteknologi tinggi. Tempat duduk yang selesa, bahan dalaman yang kelihatan premium dan susunan kawalan yang praktikal menjadikan pengalaman pemanduan lebih menyenangkan. Penumpang di bahagian belakang juga mendapat ruang yang sesuai untuk perjalanan harian atau perjalanan jauh. Dari segi prestasi, salah satu perkara utama pada Camry 2026 ialah sistem kuasa hibrid. Toyota memberikan fokus kepada keseimbangan antara prestasi dan kecekapan bahan api. Sistem hibrid membantu memberikan pecutan yang lancar sambil meningkatkan kecekapan penggunaan bahan api. Bergantung kepada varian dan pasaran, pilihan pacuan roda hadapan serta pacuan semua roda juga boleh menjadi daya tarikan kepada pembeli yang mahukan lebih keyakinan ketika memandu. Pengalaman pemanduan Camry bukan hanya mengenai kelajuan, tetapi juga keselesaan, kestabilan dan kelancaran. Sistem stereng memberikan kawalan yang baik, manakala suspensi direka untuk memberikan perjalanan yang selesa dalam kegunaan harian. Kabin yang lebih senyap dan pengalaman pemanduan yang lancar menjadikan Camry sesuai untuk perjalanan dalam bandar maupun perjalanan jarak jauh. Dalam aspek teknologi dan keselamatan pula, Toyota Camry 2026 dilengkapi dengan pelbagai ciri moden. Sistem bantuan pemanduan boleh memberikan keyakinan tambahan ketika memandu di bandar atau di lebuh raya. Ciri seperti kawalan jelajah adaptif, bantuan kekal lorong, sistem brek kecemasan automatik dan teknologi keselamatan lain boleh membantu menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan mudah, bergantung kepada varian serta pasaran. Kawan-kawan, tarikan utama Toyota Camry 2026 ialah gabungan reka. Bentuk moden, kecekapan sistem hibrid, ruang dalaman yang selesa, teknologi terkini dan reputasi Toyota yang kukuh. Namun, jika anda benar-benar mahukan Camry dengan lencana TRD dan ciri prestasi tinggi, pastikan anda menyemak terlebih dahulu ketersediaan varian serta spesifikasi rasmi di pasaran anda.
Jadi kawan-kawan, secara keseluruhannya Toyota Camry 2026 merupakan sebuah sedan moden, cekap dan premium yang sangat menarik. Jika anda mahukan sebuah kereta dengan gaya sporty, keselesaan untuk kegunaan harian dan teknologi hibrid moden, Camry sememangnya antara model yang patut diberi perhatian. Apa pendapat anda tentang reka bentuk Toyota Camry 2026? Adakah anda mahu Toyota menghasilkan sebuah Camry TRD generasi baharu yang benar-benar berorientasikan prestasi? Jangan lupa kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda suka video ini, tekan like, subscribe channel Motoralks dan tekan butang loceng. Saya akan kembali lagi dengan satu lagi video otomotif yang menarik. Sehingga berjumpa lagi, pandu dengan selamat. Terus bersama Motoralks dan teruskan minat anda terhadap dunia otomotif.